Buatlah, jangan tak buat. Jangan bagi saya tak syok. Dah besar dah. Ada seorang je tak berapa nak besar je lagi. Jadi besar-besarkanlah diri. Ni apa pasal makin lama semua duduk belakang ni? Orang maju ke depan ke maju ke belakang? Maths? Okey. Kita tengok latihan semalam. Boleh? Semak. Tengok macam mana nak buat. Boleh faham tak buatnya? Okey, mana yang boleh tu bagus, yang tak boleh tu tengok sini. Kita tengok yang pertama. Kita ada garis P Q R. PQR adalah garis lurus. Boleh? Kita ada satu sudut macam ni. Yang ni berapa? 34 darjah. Yang ni berapa? Y. Y ni yang kita nak kena cari. Betul? Okey, jumlah hasil tambah sudut ini, sudut ini, sudut ini berapa? Jadi Y sama dengan 180 tolak. Kalau petak ni maksudnya apa? 90 darjah. Berapa? Berapa? Cara nak buat macam itu. Boleh? Semak kamu punya buku tu. Tanda dengan pensel kalau betul. Okay. Pastikan tidak meniru. PQR dengan sudut di sini dan di sini. Sini 42 darjah. Sini Y. Yang ini 30 darjah. Y sama dengan 180 darjah tolak 30 darjah tolak 42 darjah. Kita akan dapat boleh faham? Betul? Senang tak? Dah ajar senang lah. Cik semalam cikgu macam mana cikgu? Tak faham lah cikgu. Saya tak suruh kamu faham, suruh buat, dapat jawapan. Lagi? C PQR. Kamu tengok saya buat garis lurus tak? Lurus. Itu kalau tak pakai pembaris dah lurus. Kalau pakai pembaris lagi lurus. Belum tentu. Sini berapa? Sini berapa? 95 darjah. Sini berapa? Y sama dengan 50 darjah tolak 95. Berapa? Berapa? 35 darjah. Betul? D P Q R. Oh, ni ada banyak sikit. Ada 4 62 48 Y 62 darjah 48 darjah. Ni Y. Y sini. So Y sama dengan 180 darjah tolak tolak betul? Sekejap je kamu semalam. Dah saya tunjuk.
Itu sebab belajar kena ada cikgu. Kena ada cikgu. Dalam kelas kamu tengok je saya buat. Apa dia? Itu maknanya ilmu. Kamu kurang ilmu. Saya semua ilmu ada. Kamu nak ilmu apa? Magic boleh? Tengok saya buat sihir. Nanti dulu, belajar dulu. Nanti saya tunjuk ilmu. Next. Lagi. Okay. Soalan nombor 8. Macam mana buatnya? Okay. Sini berapa? Sini? Sini? Ya? Kenapa? Ni kosong. Depan. Satu meja 2 orang. Hanya boleh bermadu 2 je. Madu 3 tak boleh. Okey. Sekarang X sama dengan 360 darjah tolak 130 darjah tolak betul. Darjah tu kena tulis. Akmal Rahimi, cikgu kamu kat depan ke kat belakang? Ngapa kamu tengok belakang? Buat apa kamu layan dia? Inilah sifat manusia. Bila kita tanya dia, dia salah ke orang lain. Tengok diri sendiri dulu. Bila saya tanya, betul cikgu, saya salah, saya minta maaf cikgu. Habis. Kenapa kamu perlu? Cikgu, dia cikgu. Dia cikgu. Dia usik saya cikgu. Dia panggil saya cikgu. Aku je salah. Okey? Siapa cikgu? Cikgu. Saya cikgu. Dah tengok ni. Lagi? B. Macam ni lah. Kenapa tak guna pembaris? Cikgu hebat. Kalau kamu garisnya macam ni. Tengok. Kalau kamu garisnya macam ni. Macam tu garis kamu. Kalau saya garis, kamu tengok ni. Dah cukup. Dah lupa. Tadi kat mana? 90. Sini X. Sabar. 35. 142. 54. Kamu letak kat mana pun kita tengok. Tolak. Berapa? 100? 2 ke 3? Betul? 39. Tengoklah sudutnya kecil je. Mana besar kan? Tak lebih daripada 90. Okay, soalan C. Saya tak payah tulis lah. Tak payah lukis. Terus tulis. X sama dengan 360 darjah tolak 158 darjah tolak 133 darjah. Berapa? Yang ke C, yang ke D.
X sama dengan 360 darjah tolak 260 darjah. Tambah tolak X tolak X. Itu macam mana? Itu kena lukis. Magic. Tadi macam ini, terus macam ni. Tengok hilang. Macam apa? Okey. Okey, ini 260 darjah. Sini X X. Sekarang kita ada berapa X? 2X. 2X sama dengan 360 darjah tolak 260 darjah. 2X sama dengan 100 darjah. Dia tanya 2X ke X? Siapa yang salah? Macam ni jawapan. Apa dia? Ha? Nak cikelat? Lepas ni.